Okey, Assalamualaikum guys. Hari ini saya mau buat review sedikit berkenaan relay tester daripada MeeGo. Okey, ini relay tester sesuai untuk kita test relay 4 pin dan juga 5 pin guys. Okey. Yang ini kita beli di Shopee je guys. Sebab Shopee harga dia memang murah. Okey, so kita tengok dulu. Okey, dalam dia ada manual lah, manual panjang jugalah. Okey, kalau yang rajin boleh baca. Yang tidak rajin boleh tengok review saya. Okey, untuk test ini guys, dia memang sepenuhnya dia guna bateri. Okey, dia guna bateri di dalam. Okey, kita perlu cas saja. Di sini ada USB dia, USB Type C. Kemudian yang ni on off. Okey, ini boleh set sama ada kita mau 4 pin ataupun test relay 5 pin. Ini button test. Okey, sekarang kita akan test beberapa relay ada sini. So kita try dulu yang relay 5 pin guys. Pasang dia terus. Kemudian yang ni kita set lah pergi 5 pin. Kemudian kita tekan on. Okey, boleh dengar dia ada bunyi klik. Itu bermaksud relay ni dalam keadaan baik. Kemudian lampu indikator warna orange ni, warna kuning ni dia menyala. Okey, kalau dia menyala, relay ni dalam keadaan baik lah. Okey, next kita try pula relay jenis yang ni guys. Yang ni memang kebiasaan banyak lah di kereta kita guna relay yang jenis macam ni juga. Okey, yang ni 4 pin. Kalau macam Proton Saga, dia gunakan relay ni untuk kipas radiator. Dan yang lain-lain banyak lah, bukan itu saja. Okey, so yang ni kita set kepada 4 pin. Kemudian tekan on. Okey, nampak dia berkelip warna kuning. Relay ni dalam keadaan baik lah. Okey, macam mana pula kalau relay yang rosak? Okey, sekarang saya ada bawa relay yang ni rosak lah. Okey, saya sudah pangkah X. Yang ni 5 pin. Kemudian ni kita set 5 pin, kita tekan. Okey, boleh nampak dia punya lampu warna merah guys. Okey, warna merah confirm relay ni rosak dan tidak boleh digunakan. Macam tu je guys. Jadi kalau kamu ada alat ni, relay tester ni, sebenarnya ni amat memudahkan lah. Walaupun kita boleh juga try, kita boleh juga test secara tradisional lah orang panggil kan. Dulu-dulu kita try guna test pen, boleh juga. Tapi sekarang bila ada teknologi canggih, dia sudah sediakan relay tester ni guys. Biasanya ini kamu boleh dapat secara online di Shopee. Okey, untuk produk ni saya ada share link di bawah. Kamu boleh tengok harga dia, tidak mahal guys. Okey, kalau abang-abang pomen yang ada bengkel ataupun untuk kegunaan DIY, memang sesuai ada relay tester ni guys. Okey, itu saja guys. Sekian.